Kitab nama Khalqu Af'alil Ibad bagi Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kitab ni kan hendak mengemukakan kepada umat Islam pegangan tokoh-tokoh ulama mu'tabarin di dalam agama Islam kita ni, pegangan mereka macam mana. Kita siqah kepada Imam Bukhari tentang dia itu bawa datang hadis Nabi kepada kita. Inilah kitab yang kita nak baca ni, adalah kitab yang Imam Bukhari buat kesimpulan tentang pegangan tokoh-tokoh ulama muslimin. Tokoh ulama muslimin ni siapa? Mula daripada dia sendiri dan guru-guru dia sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab ni adalah kitab yang kedua lepas daripada kitab Ar-Raddu 'ala Az-Zanadiqati wal Jahmiyah. Karena Imam Ahmad guru bagi Imam Al-Bukhari, Bukhari anak murid bagi Imam Ahmad ibni Hanbal. Akidah ni mai kita nak tengok, nak baca, nak mengaji, nak hurai di Nusantara dengan cara umumnya. Apakah dia pegangan tokoh-tokoh alim ulama kita yang berjaksa dalam agama kita, supaya kita tak tertinggal daripada pegangan mereka, cara mereka beriman, cara mereka faham Islam, cara mereka mempertahankan, memperjuangkan akan lambang, nak akaknya lambang Islam tentang masalah pegangan macam mana.